Bila trader tunjuk untung 1,000 dalam sejam, ramai ingat itu nasib. Hakikatnya itu ialah harga yang dibayar untuk bertahun-tahun. Ramai orang nampak trader buat 1,000 dalam sejam lalu fikir, senangnya dia buat duit. Tapi mereka tak nampak apa yang berlaku sebelum itu. Mereka tak nampak 7-8 tahun jatuh bangun. Mereka tak nampak akaun yang pernah MC. Tak pernah nampak malam yang tak boleh tidur sebab loss yang besar. Tak pernah nampak emosi yang hancur. Tak pernah nampak keyakinan yang hilang selepas berulang kali salah entry. Tak nampak berapa kali rasa nak quit dan padam semua chart. Bila seseorang akhirnya mampu buat 1,000 dalam sejam secara konsisten, yang dibayar sebenarnya bukan sejam itu. Yang dibayar adalah pengalaman, kesilapan dan disiplin dan luka yang dikumpul selama bertahun-tahun. Sebab dalam trading, keuntungan yang besar selalunya datang selepas tempoh pembelajaran yang sangat mahal. Kalau nampak hasil seseorang hari ini, jangan lupa hormati perjalanan yang membawa mereka ke situ. Kalau anda seorang trader, berapa tahun perjalanan anda sebelum mula nampak hasil? Tulis di komen.